Pojan dia, oh kalau buat kerja ada, oh banyak juga dia tolong. Okey, dia boleh. Okey, Pojan ni dia boleh diharap kalau nak minta tolong tu, macam tu lah. Tapi ada juga time kalau nak suruh buat kerja tu dia macam lambat sikit lah. Pojan pun lebih kurang je kot. Lebih kurang 4 idea dia punya perangai. Tapi kalau minta tolong tu apa panggil? Kalau minta tolong tu senang minta tolong. Okey, Pojan ni jadi gila. Kalau orang buat lawak dia akan serang orang tu. Gelak tu dia serang orang tu. Tu ada. Gila. Pojan ni aku tak tahu sebab kadang tu aku tengok dia gila. Tapi kadang tu dia baik ke lah. Dia macam adik-beradik dengan K lah. Boleh panggil adik K. Okey, untuk Pojan pula dia macam ni sikit. Macam panggil budak sikit. Tapi tak apa. Okey je. Panggil budak tu lah yang buat aku happy. Pojan seorang yang suka tantrum. Di belakang takbir dia segera marah saya. Saya kenal dia. Sekarang dia dah jadi housemate sejati budak tantrum. K ni dia macam senang masuk dengan orang. First masuk dia dah rapat dengan semua. Dia banyak bagi idea lah. Konten-konten pun memang semua dia idea. Okey, rajin lah, rajin. Kalau kita suruh buat apa-apa, dia dah macam abang kat sini kan. Okey. Ibarat abang kat sini pun senang juga. Kalau minta tolong pun senang. Cakap apa? Senang minta tolong. Banyak membantu lah sepanjang intern ni. K ni serabut. Dia comel. Dia imut. Tapi dia tu lah. Tak tahu cakap apa. Okey. Oh, rantai ni. Dia cakap apa? Tantrum. Sebab dia dah saya tantrum. Dia suka buat orang marah. Tengok ni dia. K ni dia abang Pojan tu. So kadang-kadang dia suka buat kerja gila. Tapi okey lah, dia banyak idea. K pula tak tahu lah. Macam bagi aku lembab kat dia. Bagi aku minta buat tu buat ni kan. Okey, sekejap. Saya buat. Lepas esok tak dapat lagi kat aku.